Hahaha, padan muka Yen. Tolonglah jangan sakiti Yen. Hah? Hei budak, jangan ganggu cucu saya. Alamak, nenek Yen datang. Yen, awak okey tak? Ada luka ke? Yen okey, nenek. Yen harap satu hari nanti, Yen boleh jadi kuat macam nenek. Supaya Yen boleh tolong orang lain. Yen, awak tak perlu jadi kuat untuk tolong orang. Awak cuma perlu jadi berani. Encik, ini dompet Encik tercicir. Wah, terima kasih banyak. Sebab pulangkan dompet saya. Sama-sama Encik. Yen memang suka tolong orang. Yen, awak datang lagi. Hari ini Yen bawa makanan dan pakaian untuk semua. Terima kasih Yen. Awak dah banyak tolong kami. Hei, berhenti. Jangan buat jahat. Hah? Adik okey ke? Adik ada sakit ke? Terima kasih sebab tolong saya. Saya nak jadi orang kuat macam kakak. Sebenarnya, awak tak perlu jadi kuat untuk tolong orang. Awak cuma perlu jadi berani. Itu yang nenek Yen pernah cakap dulu. Hah? Korang pun setuju kan? Kita mesti sentiasa berani untuk tolong orang.